Okey, video kali ni Mai nak sambung episod yang lepas. Mai ada tertinggal contoh dia. Untuk pattern buy iaitu QM buy ni kan. Mai ada tertinggal lah sikit. Mai lupa nak tambah tadi. Untuk pattern buy ni, ia bukan macam ni saja. Ini adalah QM buy kan. Kita pun entry dekat sini, dia pun naik. Dia boleh juga dia dalam keadaan macam ni. Macam gerigi ni, kita masuk, kita boleh buy. Ataupun dia boleh juga dalam keadaan macam ni. Jangan tengok macam tu je. Sebab newbie dia mesti akan cari macam ni je. Dia akan cari macam ni. Memang tak jumpa lah. Sebab bila kita tengok dalam chart yang bergabung dengan semua, kita akan nampak macam ni. Kita akan nampak. Ni nampak tak QM buy mana? Cuba tunjuk. Kita nampak. Kita entry dekat sini. Bila datang, kita entry. Ni QM buy lah ni. Faham tak? Tak kisahlah dia duduk dalam keadaan macam mana pun. Asalkan ada bahu. Atas bahu tu kena break up. Maksudnya resistor yang sebelah dia tu selepas daripada apa dah tahu. Kena break. Lepas tu barulah kita boleh entry dekat bahu sini. So bila dia break ni, kita tahulah. Kita dah tahu automatik dia akan bertukar menjadi pattern buy. Kita pun buy kat sini. Faham tak? Dia boleh juga macam ni ataupun tunjuk contoh. Ini adalah contoh. Nampak tak QM pattern buy tu kat mana? QM buy tu dekat mana? Tak nampak, tak apa. Mai tanda. Ini bila dia break benda ni, kita pun ambil dah dekat bahu bawah dia ni. Kita pun tanda pemadam lah. Kita pun entry dekat sini, dia pun naik. Faham? Dia boleh juga dalam keadaan macam ni, dalam keadaan macam ni. Asalkan dia sama je, sama macam ni. Asalkan pattern dia tu macam ni, basicnya. Ni macam ni. Lepas tu kita pun entry dah dekat sini. Faham tak? Untuk sell pula, dia sama juga. Untuk QM sell macam cakap macam mana? Macam ni kan. Ini adalah contoh. Buruknya tulisan. Ini adalah contoh pattern sell. Pattern sell ni kita tanda dekat sini. Kita entry dekat sini kan. Dia jadi macam tu kan. Ini adalah contoh pattern sell yang basic lah. Tapi bila kita nak untuk kita nak nampak dalam chart tu, dia mestilah kadang-kadang boleh jadi juga macam ni. Ni sama je QM sell lah ni. Kita pun entry dekat bahu ni. Sebab dia dah break ni, so kita ambil dekat bahu, kita pun entry. Faham? Ataupun dia boleh juga jadi macam ni. Tengah naik, tiba-tiba turun. Kita pun ambil dah dekat sini. Kita pun entry dekat sini, dia pun turun. Ni bahu ni, nampak tak? Ataupun macam mana lagi contoh dia? Ataupun tengah downtrend. Ini adalah downtrend. Mana QM sell? Tanya. Hello, mana QM sell? Mai lukis. Ni. Nampak tak? Kita entry dekat sini. Kita tunggu dia masuk. Kita entry. Ni adalah contoh-contoh untuk mata kita lebih tajam lah. Sama je macam ni. Fokus. Dia takut newbie ni dia betul-betul fokus ni je. Padahal bila kita tengok dalam chart, dia boleh jadi macam ni, boleh macam ni, macam ni. Masa tengah downtrend, elok lah tu kalau jumpa QM sell, lepas tu kita follow trend. Ni macam ni.
Elok ni, paling elok. Ataupun macam ni. Ni adalah reversal. Kita tahu bila dia dah naik uptrend, tiba-tiba dia buat macam ni. So ini adalah orang panggil QM reversal. Dia dah break macam ni, dia buat pattern QM sell. Dia buat bila tengah uptrend buy, tiba-tiba dia buat pattern sell. So kita tahu dah direction tu untuk sell. Kita tunggu dia masuk zone macam sini, kita pun sell. Faham? Okay, itu saja. Ini adalah contoh-contoh pattern scalping untuk buy dengan sell. Okay. Ada lagi satu lagi bab QM ni yang tak ajar, iaitu QM manipulation. Ni lebih advance lah. Okay. Video seterusnya akan ajar QM manipulation tu macam mana. Okay. Tunggu next video. Jangan lupa like.